Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita nak custom casing standard Izora ni. Casing standard casing player lah. Standard Izora ni kita nak pasangkan yang ni, yang universal casing 9 inci. Kita akan masukkan dekat sini, tapi kita akan letakkan, kita akan potong sini lah. Kita akan potong ikut bentuk ni dan dia akan duduk kat atas ni betul. Nanti kita tengok hasil dia macam mana. Teruskan menonton. Okay, first kita nak ambil ukuran tu, kita kena lukis dulu lah casing ni. Kita letakkan kertas, apa-apa kertas yang kita boleh buat ukuran lah. Kita letakkan kertas tu, kita ambil ukuran ni, Okey, dah dapat ukuran ni, kita potong lah. Kita dah dapat ukuran ni, kita akan letakkan ukuran tu dekat sini. Kita akan letak ukuran tu kat sini untuk kita potong bahagian yang kita tak nak guna tu lah. Okey, sekarang kita dah potong kita punya atas ni, dan kita nak fittingkan masuk benda ni. Kita nak fittingkan masuk ngam-ngam lah kat sini. Kita potong tu biar kecil sikit lah sebelum kita trim. Kita trim baru kita masukkan fit benda ni. Lepas dah potong, kita test dulu tengok kedudukan dia. Kita tak nak casing ni terlampau terdongak ke atas ni ataupun terlampau tertunduk. Jadi kita ni dulu, kita letak dulu, kita test dulu tengok kedudukan dia. Okay, yang belakang sikit ni dia sebab kawasan lekuk, dia akan memang ada renggang sikit, tapi kita boleh tutup guna ni lah, silikon. Kalau pakai silikon hitam, nak bagi dia tak ni lah, tak nampak lopong sikit belakang tu. Tapi ni pun tak nampak sangat. Kalau kita pasang pun tak nampak sangat lopong tu. Okey, macam tu kedudukan dia. Ngam center. Dah okey ngam center, kita boleh skru kan kat sini. Yang sini kita tebuk lubang. Okey, dah settle tebuk lubang dalam ni. Kita boleh pasang skru lah. Ni tempat pasang skru nampak ni. 1, 2. Ada 2 lubang ni, kita tambat skru kat sini. Lepas tu lagi satu kat belakang ni. Tapi yang kat belakang ni tentukan kita lapik. Kita lapik ni lah, lapik wasir tu, lapik nut lah, untuk kekalkan dia punya tinggi macam tu. Okey. Okey, kita ikat skru ikat skru yang ikat Android tu. Okey, ikat agak-agak je, tak ketat-ketat sangat, nanti pecah pula. Lepas tu kita ikat sebelah lagi. Okey, kita ikat sebelah lagi. Okey, inilah hasil dia. Siap pasang tombol semua. Okey, belakang tu pun dah bubur silikon hitam. Tinggal kita pasang yang tengah tu, nanti kita boleh jadikan storage lah. Kita boleh laci ke apa. Okey, siap kita punya custom
casing Android player duduk atas. Ini saiz 9 inci saya pakai saiz 9 inci. Tu dia duduk macam tu, dia bukan duduk atas sekali, memang dia duduk ngam kat sini. Dekat paras-paras lubang aircon ni. Okey, yang tengah ni nanti saya nak pasang laci. Jam nanti baru saya lekatkan. Sekarang ni jam letak situ dulu sementara. Okey, itu saja video kali ini. Jumpa lagi video akan datang. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh drop komen, insya-Allah saya akan balas. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.